Nasib baik ada Melayu Kelantan yang genetik mereka ni suka berniaga tau. Kalau tak, lagi teruklah orang Melayu dipandang rendah kaum lain. Disebabkan orang Kelantan yang gila berniaga ni lah, berlambak kedai-kedai makan Melayu terpacak dekat seluruh negara kita ni. Sampai saya pergi Batu Feringgi pun ada kedai Kelantan. Kalau tak, jenuh lah nak cari makanan Melayu. Itu belum lagi cakap pasal emas Kelantan. Mana ada gelaran emas negeri lain? Ada emas Selangor. Kalau tak ada emas Kelantan, mimpilah orang Melayu nak merasa ada gelaran emas tu. Tu dekat Selangor, KL. Penuh je orang Kelantan. Cuba kalau tak ada orang Kelantan, confirm penuh je warga asing kat sana. Tu pun Melayu negeri lain tak suka pada mereka ni. Sepatutnya kita kena ucap terima kasih lah pada Melayu Kelantan ni. Sebab mereka ni banyak membantu dunia Melayu tanpa kita sedar. Tapi malangnya, Melayu Kelantan lah paling direndah-rendahkan, paling dikutuk, siap didiskriminasi kerajaan ultra penunggang Melayu baral syaitan elit berpuluh tahun lamanya. Korang tahulah parti mana yang diskriminasi Kelantan. Celakalah orang-orang Melayu yang terus-menerus merendah-rendahkan Kelantan. Andalah sebenarnya pengkhianat bangsa.